Okey, ni di pasar Siti Khadijah siapa sini orang Kelantan? Ada? Oh, ada orang Kelantan. Orang Kelantan. Okey, kalau dekat Kelantan tuan-puan pergi dekat pasar Siti Khadijah ni. Pasar Siti Khadijah ni kalau tuan-puan perasan, makcik-makcik tu mereka ni dekat tangan tu ada banyak gelang emas. Dari sudut mereka yang tak ada ilmu, mereka melihat gelang emas ni sebagai perhiasan semata-mata. Tapi dari sudut orang Kelantan tuan-puan, mereka melihat emas ni sebagai selesai masalah pinjaman jangka pendek. Contoh tu makcik tu mereka ni jual buah lah contoh. Nak ambil stok buah tu duit tak ada. So pajaklah emas. So bila pajak emas dapat duit, ambillah buah. So run bisnes macam biasa, dapat keuntungan, duit untung tu pergi balik ambil balik emas. Dengan kata lain, bisnes jalan macam biasa, duit emas kekal di tangan kita. Itu cara macam mana orang Kelantan menggunakan emas. Ini ilmu lah tuan-puan, walaupun mereka tak baca buku wang emas, tapi mereka survive dalam dari sudut emas.